Hai, bertemu bareng aku dalam video ko sekali tu. So, dalam video sekali tu, aku ke ngemai kita unboxing setiap barang. Barang tu, barang order lah, barang aku order. Baru datang tu tadi, so aku excited and aku ngagak. Memang aku plan untuk apabila barang tu datang, aku akan ngagak unboxing. Laban tu, penting untuk YouTuber pemula, teruskan mendak video tu sampai habis. Nanti kita akan membarangnya, mendak video tu. Anda yang ingat untuk subscribe, like, ngau komen ke ataupun share video tu. Okay. Nama benda yang aku ke unboxing tu nih. So teruskan pada video tu sampai habis. Okay, barang kekak di unboxing tu besar lah. Oh. Okay. Aku pun macam wow. Excited ya. Aku udah lama ngantuk tu, tapi tak lama amat. Leban kemarin aku kena macam tersia-sia lah. Kemarin aku nggak pas laju. Jadinya aku cek barang aku rupanya lagi dalam proses. So aku pula baru tak main perasaan yang sedih. Tapi nak apa tu? Tapi nasib ada tai sar itu. Aku nggak yang lama dia ya nyojai. So anak yang nanti lama aku kamu ka Okay. Okay. Barang tu tebal tau. Harga barang tu laban tu dua beli ko, so harganya dalam RM158.80. Okay. Untuk setiap barang tu harganya berapa nih? Dalam 50 lebih kena lah harganya harinya. So aku beli dua sekali. Labat ko macam beli sitik maka alang-alang enggak mungkin aku perlukan dua lah untuk Jamila, so better aku beli dua terus lah. Aku rasa aku dah buka. Nama tu nih. Sebab memang plan ko kamu beli tu. Okay, kita buka bungkusan yang pertama. This one. Siap. Bag macam bag lah warna hitam. Okay. Mana kau Ada kau macam kira-kira lo. Oh. And steak. So dua. Satu. Kamera mana tu? Oh, okay. Dua dah. Wow. Aku harap ya dalam keadaan baik-baik aja lah. Okay. Benda tu penting untuk kita yang agak video lah ataupun baru mulakan YouTube channel ataupun agak video. Penting apabila dia ada benda tu dia akan rasa macam quality video dia macam nentu mana. Tapi sebagai kita yang masih lagi belajar untuk ngagak video, okay, Anda beli yang mahal lah, beli yang berguna aja. Ya murah tapi fungsinya mana ya? Okay, barang itu adalah lighting softbox. Okay. Itu softbox. Ya, aku beli lah. Itu adalah standnya. Tapi babnya ada lah. Tiba pula Shopee. Okay, oh, aku harap ya. Okay, dalam keadaan baik. Okay, lagi kemana ngagak gambar full ya lah.
kena benda tu. Kena kat masang benda tu. Okey. Satu. Adanya. Okey, habis. Ni aja. Untuk stand kedua, softbox. Softbox tu adalah bakal ring light nak lah, tapi softbox tu lebih digunakan untuk main shooting out indoor lah, dalam kawasan bilik aja. Bakal video ke gagak aku dah tahu. So ia perlukan softbox ataupun nanti kita bisa ring light pun okey. Cuma aku suka ngena softbox lah. Wow. So okey. Panjaya ni kan. Tapi tinggi lah. Lagi aku okey. Video untuk tu. So nyajak aku. Ana gue. Benar tau. Okey. Itu adalah softbox. Itu adalah yang kemarin softbox adalah. Mana mau tu jenis segi empat ataupun payung. Itu. Beli korenya. Warna putih atau? Okey. Okey lah bantu video untuk okey, tu besi kabel. Oh nasib lah ngena flat, ngena pala tu. So tu boleh buka. Gitu. Okey, ni aja aku. Laban video tu hanya untuk unboxing. So ni aja lah. Okay, thank you lah kalau kita udah menonton video tu sampai habis, and jangan lupa untuk share dan subscribe. Aku akan ngagak sitik video tutorial untuk kena masang tu, kena ngena tu. Okay, ni aja aku Alistair, and thank you. And then untuk share, like and subscribe.